Western buffet murah yang korang boleh sodok semua lauk makanan western dekat sini. Ada spaghetti, ada chicken chop, ada chicken grill, ada macaroni, ada mac and cheese, ada sausage, ada meatball. Lepas tu air dia RM1 free refill weh. Hari ni jom kita nak makan western cedok. Dekat mana, Bi? Dekat Chicken Chop Station Wisma Central. Jom kita. Hello, what's up guys? Inilah syurga western buffet dekat KL yang murah. Lepas tu ada macam-macam pilihan weh. Tengok ada spaghetti bolognese, ada aglio olio, ada starter egg, ada chicken chop, chicken grill. Lepas tu ada coleslaw, mashed potato, kuah black pepper, kuah mushroom. Lepas tu ada macaroni, ada mac and cheese. Tengok ada onion rings, sausage, fries, meatball. Banyak weh pilihan kat sini. Yang lagi best kan, kau tengoklah, kau boleh pilih seberapa banyak mana yang korang nak tahu. Lepas tu dia punya sos ada cheese, ada mayonis. Lepas tu air dia RM1 free refill weh. Kau tahu kita orang ambil ni, kita orang sodok semua. Dia punya chicken grill sumpah sedap. Kuah black pepper dia memang pekat weh. Lepas tu sausage dia, sausage jumbo. Lepas tu ada cheese sikit kat dalam, ada meatball. Semua makanan western dia aku cakap terus terang memang betul-betul sedap. Bukan setakat murah je, dah lah murah, sedap pula tu. Kau tahu Syafiq ambil penuh. Macam aku pula, aku ambil 3 jenis spaghetti, aku ambil bolognese, aku ambil dia punya aglio dengan starter egg. Tiga-tiga ni memang sedap gila weh. Lepas tu aku perkena sausage jumbo dia, dekat dalam ada cheese weh. Lepas tu aku ambil chicken grill, chicken chop. Memang puas makan ni. Kalau macam ni aku cakap memang kenyang 2 hari lah aku cakap. So kau apa lagi korang datang kat sini. Tengok inilah harga dia, okey. Ajak kawan-kawan korang datang makan western buffet dekat sini, okey. Sebab memang berbaloi sangat. Apa-apa pun, jom kita makan.